Assalamualaikum. Okey, hari ini 7 hari bulan 5 2025 hari Rabu. So, hari ni saya nak berborak tentang tentang isu yang terkini lah ya. Isu tentang InDrive dan Maxim. Seperti yang anda tahu 2-3 hari lepas viral dah tentang InDrive nak kena tutup bulan 7. So, semalam 6 hari bulan syarikat akhbar lah busy lah. So, macam-macam dia orang cover lah. Sinar lah dan Metro lah, Utusan Malaysia lah, semua cover tentang InDrive dan Maxim bakal disekat. So ia berkaitan dengan e-hailing lah. Tapi yang saya rasa terkejut sebab rakan penghantar itu e-hailing yang berbunyi lebih lah. E-hailing yang suruh ambil orang kata kerajaan tolong ambil tindakan kepada EHO ni, itu Maxim dengan InDrive ni sebab risiko kepada pemandu dan penumpang lah apalah kan, padahal mereka e-hailing ya. So saya tak nampak pula e-hailing ni persatuan yang bunyi. So yang e-hailing pula yang bunyi untuk e-hailing. Tapi alhamdulillah lah, baguslah dia orang rakan penghantar ni bagi saya hidup lah. Tapi macam e-hailing ni kami persatuan, macam kalau persatuan Grab nak bunyi, macam kalau benda tentang Grab boleh lah bunyi kan. Tapi kalau tentang e-hailing, kalau ada persatuan yang gabungan, gabung Grab ke apa ke yang lain-lain tu baru boleh bunyi. Tapi kalau Grab saja tak boleh bunyi kot sebab orang punya kan. Tapi kalau ada yang persatuan gabungan tu dia bunyi, kira adalah bolehlah berbunyi sebab dia bergabung antara syarikat-syarikat lain nak komplain syarikat ni kan. Tapi kalau yang persatuan Grab, untuk apalah yang kita mungkin tak dapat, apa yang Grab tak bagi tu yang kami boleh ni kan. So rakan penghantar sangat tegas lah, alhamdulillah lah. So apa yang saya baca lah, daripada apa yang saya baca, Maxim dengan InDrive ni katanya tak perlu VSV pun boleh bawa, tak perlu e-hailing insurance pun boleh bawa, tak perlu pemeriksaan Puspakom pun boleh bawa. So kami yang Grab ni semua tiga-tiga tu kena lah. Sampai je waktu dia apa orang kata expired, tamat tempoh, dah kena false dah. Rupanya Maxim dengan InDrive dia boleh janji kau nak bawa-bawa lah kan. Itulah satunya. Jadi penghantar ni bunyi lah sebab tak ada insurans, tak ada lesen, tak ada permit. Permit mungkin ada lah kot, EVP mungkin diorang ada, cuma pemeriksaan mungkin EVP pun saya tak tahulah kan, sebab saya bawa Grab saja. Saya tak bawa yang lain-lain lah. Ada pemandu Grab, dia on belaka semua tu. InDrive ke Maxim ke dia on, Grab pun dia bawa. So dia ada banyak lah, 2-3 lah EVP dia ada. Saya satu lah EVP ibarat Grab. Saya permit daripada Grab. Mungkin ada driver lain, permit Grab dia ada, permit Maxim dia ada, permit InDrive pun dia ada. Macam tu lah. So mungkin kalau pemandu Grab bawa e-hailing, bawa Maxim ke, bawa InDrive ke, boleh tak menyorok dengan Grab kan. Ibarat jadi apa-apa kat depan, saya bawa Grab, pemeriksaan Puspakom ada, apa semua ada kan. Tapi mana yang pemandu yang dia tak ada bawa Grab, dia memang bawa Maxim dengan InDrive tu, kantoi lah. Yang mana pemandu Grab ni boleh dah menyorok walaupun dia tengah on Maxim ke InDrive kan. So bila anything happen kena dapat, jadi kalau kena tahan ke apa, saya tengah bawa Grab, boleh menyorok lah kan. So mana yang Maxim dengan InDrive tu kesian lah. Orang kata penumpang-penumpang mana yang tak tahu kan. Sekali jadi apa-apa besok baru pula tahu, yang kau selalu order ni, orang kata pemandu yang tak ada lesen untuk bawa Grab, kereta yang tak dibenarkan bawa Grab, bawa orang kata bawa e-hailing tu lah kan. Grab ni insya-Allah lah semua ada. Cuma itulah, banyak orang yang tanya, betul ke, saya pun tak boleh nak kata apalah. Tapi bila dah keluar sinar lah, Harian Metro lah, Utusan Malaysia lah, ada Cosmo ke apa ke tu, itu maknanya dah betul lah kan. Dah kecoh lah semalam. So itu saja saya nak info kepada penumpang-penumpang, kalau boleh lah cari e-hailing yang memberikan anda keselamatan. Ibarat semua apa yang ni ada, ikut law kerajaan semua cukup. InsyaAllah jadi apa-apa mudahlah kalau nak claim, mudahlah nak orang kata anything happen tu boleh lah kan. Ni kan kita pergi naik e-hailing yang orang kata tak ada tu semua, sekali jadi apa-apa, dah ibarat apa orang kata mati katak. Apa tu ibarat sia-sia je lah, tak dapat apa, tak ada benda kan. Orang kata melopong lah kan. Tapi itulah. So yang penghantar tu dia respons sebab APAD, Agensi Pengangkutan Awam Darat, bagi tempoh 3 bulan tak salah saya, untuk syarikat ni last ke tutup ke apa macam tu. Lepas tu dah tak boleh dah. So rakan penghantar tu dia bunyi cepat, kalau boleh tutup tindakan tu kena ambil apa semualah. Maknanya APAD dah ambil action lah. Ibarat APAD kata okey 2-3 bulan dah kena tutup lah. Tapi rakan penghantar ni dia suruh macam jangan lambat-lambat lah, kira kalau boleh ambil tindakan cepat. Kalau dia tak payah 2-3 bulan, tutup terus ke apa ke, itulah. So itulah saja saya nak info. So kepada penumpang, carilah e-hailing yang orang kata akan datang tu ada manfaat untuk anda lah. Jangan cari yang underground, yang pintu belakang semua tu, tak payahlah.
bahaya, nanti jadi apa-apa susah. Okay lah, itu saja nak info. Assalamualaikum.